وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Beliau Syekh Muqbil ini adalah seorang yang alim jihbiz, seorang alim jihbiz yang luar biasa dalam ilmunya, yang sudah banyak pengalaman, sudah banyak praktek kehidupannya tadi. Beliau telah hidup dari masa hidupnya beliau tersebut, dari sejak menuntut ilmu, meraih ilmu dan mengajarkannya. Beliau telah memulai menuntut ilmu sejak dari Damaj, kemudian beliau ke Sa'dah, di Jami' Al-Hadi, kemudian di Najran, kemudian ke Mekah, ke Madinah, ke Ma'had Haram. Ketika beliau belajar di Jami' Islamiyah, Syekh Muqbil pernah belajar di Jami' Islamiyah, ya ikhwan. Beliau magister. Beliau ketika di Mekah, beliau menjadi harisul funduk, security hotel. Luar biasa beliau. Beliau awalnya security hotel. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, ayyuhal ikhwah, beliau dulu di Mekah seorang haris, security hotel. Namun beliau bisa membagi waktu, beliau bisa belajar. Disebutkan ada seseorang, beliau ketemu seseorang wa'id, kasih tausiah lah gitu ya, orang soleh, mutawwi' istilah Yamannya, ngasih nasihat ke beliau dan menyarankan kepada beliau untuk membaca beberapa buku lah gitu. Akhirnya beliau tertarik untuk mempelajari tauhid. Beliau hadir di durusnya masyayikh, para ulama, dan alhamdulillah beliau pun mencoba untuk masuk di Jami' Islamiyah. Beliau belajar di Jami' Islamiyah. Beliau selesai S1 beliau, kemudian lanjutkan magister. Sampai-sampai ketika beliau diuji risalah magisternya itu tadi, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, menyebutkan di YouTube ya, ada videonya, kata Syekh Sulaiman Ruhaili itu sampai-sampai pada waktu itu pengujinya Syekh Muqbil bilang, antum ini kalau seandainya dibolehkan, Jami'ah itu membolehkan antum nih langsung doktor, anak jadikan doktor antum. Ya, bayanglah seperti itu. Luar biasa beliau ya ikhwan, istifadah, dan beliau nih orang yang syiddatut tamassuk ya, syiddatut tamassuk bis sunnah. Faedah-faedah yang banyak ya, yang tentang dakwah, tentang ilmu, pengajaran, bagaimana beliau ke Yaman, tinggal beliau berdakwah di Yaman, bagaimana keluar beliau berdakwah, perjalanan beliau ke Mesir, ketika beliau di masa-masa terakhir beliau berobat di Son'a, beliau di negeri Haramain, beliau di Jerman, beliau di Amerika. Pada masalah marhalah-marhalah seperti ini, beliau tidak terputus dari memberikan faedah kepada umat manusia. Bahkan beliau ketika sakit pun banyak sekali faedah-faedah beliau yang tetap beliau sampaikan kepada umat. Ketika beliau sakit, sampai ada buku ya ikhwan yang menceritakan tentang Syekh Muqbil ini panjang lebar, buku yang ditulis oleh Ummu Salamah. Judulnya Rihlatul Akhirah lil Imamil Jazirah. Rihlatul Akhirah lil Imam Al-Jazirah. Siapa itu? Ummu Salamah. Beliau menyebutkan tentang Syekh Muqbil ini tadi, bagaimana perjalanan beliau berobat di Jerman, berobat di Son'a, berobat di Saudi, berobat di Amerika. Luar biasa. Beliau tetap memberikan faedah kepada para penuntut ilmu. Bahkan disebutkan di buku tersebut, beliau sempat muzakarah, murajaah dengan Syekh Wasiullah Abbas. Sering kali beliau orang datang dikasih faedah. Dan beliau sering sekali mengulang-ulang hadis. Idza aradallahu qabdha 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Allah kalau menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, beliau jadikan hamba ini butuh terhadap apabila Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di suatu wilayah, suatu negeri, Allah jadikan hamba ini tadi butuh kepada negeri tersebut.